Kita jauh sikit jalan. Tengok dia goreng pun kita lapar ni. Jam berapa? Baru 4.30. Baru 4.30 ni guys. Dah lama nak buka hari ni. So guys, ASB kita, korang bukan hanya dapat sos biasa tau. Korang akan dapat sos black pepper kita guys. Sos black pepper kita ni spesial. Yang tu, korang bukan saja boleh makan ayam ni kelatah gitu je. Korang boleh makan sama family. Lauk pauk yang lain. Dah buka puasa yang lain. Kan? Dah tak ada idea sangat kan? Tengok KA punya resepi, macam-macam resepi dia bawa. Hari ni chicken tenders KA kan. Kita pun ada chicken tenders. So korang boleh je beli Muiz ni terus makan. Susah sangat nak masak kan? Kan senang? Kita jauh sikit jalan. Ada. Okey, sekejap lagi kita tunggu minyak dia turun habis. So nanti saya akan bungkuskan dia dalam kotak kita dan saya nak tengok siapa yang betul hari ni dapat ayam saya ni. Yang saya gaul. Sebab apa? Kejap lagi kita nak kongsi rezeki. So kita lipat kotak kita. Oh salah. Dia kena belah luar. Sekejap. Macam ni? Macam ni? Ya betul. Tak muat ke? Muat? Ada. Right? Dah follow Muiz Hot Chicken Malaysia dan Abang Muiz.